Orang kampung yang mana nak shortcut daripada jalan besar nak balik cepat kat rumah akan lalu tepi bendang ayah si Ida ni lah. Dan bila mereka lalu ni, mereka akan nampak ayah si Ida ni duk buat kerja kat bendang tu. Tapi bila benda tu menyerut dengan suara yang garau, pakat lari habis lah. Jadi budak-budak balik mengaji memang tak shortcut kot tu lah. Rela lagi pergi jalan jauh daripada balik kot tu. Orang totoh tahu tu mereka lalu jugalah. Tapi mereka tak tegur apa, nampak mereka sengak saja. Sebab mereka tahu dah benda tu tak kacau. Kalau hampa tak kacau dah, dia tak kacau, hampa tak ambil apa-apa. Janganlah duk lalu kat bendang tu, duk pergi tarik anak padi. Memang selagi mana ayah Ida tak pergi rumah kawan tu, pergi renjih muka dia, pakai duk bergulin mengelupok lah dalam rumah tu. Pernah sekali ayah si Ida ni disekat oleh gangster-gangster lah. Tak tahulah pasal apa, ada lah bergaduh apa, kita tak tahu kan. Gangster ni main satu kereta, sekat ayah Ida tengah jalan, nak pukul ayah Ida lah. Ayah Ida ni tak lari, dia tunggu. Gangster ni keluar, ayah Ida sapu sorang-sorang lah. Memang siapa tak boleh makan cekak dengan ayah si Ida ni. Apa yang menakutkan, ayah si Ida ni dia pergi tumbuk kereta gangster ni sampai berganjak ke tepi. Gangster ni tengok-tengok lagu tu, lepas tahu lah ni bukan orang biasa, lepas lawan ni bahaya. Pakat cabut tuang naik kereta belah macam tu lah.